Hari ni saya nak buat pancake, tapi pancake instan je lah, beli kedai Iko. Okey, jom kita buat. Kalau ikut unde-unde yang ada di belakang serupik tu, dia suruh bubur sesudu gula, 2 sudu minyak. Masukkan pancake kita dalam bekah. Saya guna semua dah. Serupik ni saya guna semua. Bubur telur sebutir. Kacang-kacang biar jadi gini. Bubur air, kita bubur air sikit-sikit dah. Jangan bubur banyak sekali ku. Bubur sikit-sikit dah. Sebab kita tak boleh pekat, tak boleh cair. Kita nak setara ni dah. Setara ni comel ni. Untuk bakar pancake ni, saya guna ceper dari EcoWing. Ceper ni tak payah guna minyak sebab dia tak melekat. Lepas tu pula dia panas sekata. Okey, jom kita tengok setara mana. Betul ke tak betul saya kata. Untuk pancake ni awak boleh buat macam-macam bentuk deh. Nak bentuk bulat ke, bentuk Mickey Mouse ke, boleh belaka. Saya kalau rajin saya buat kecil-kecil. Kalau terlebih rajin saya buat besar-besar. Dia naik gelembung-gelembung buih ni kita boleh balik deh. Kita tengok nak garing setara mana. Betul ke? Apa saya kata saat ni kuali ni tak melekat. Tengok ni saya boleh balik dengan mudah. Lepas tu pula sekata panah ya. Tak kata panas tengah saja, tepi tak panas. Sekata. Tepi tengah panas belaka. Lepas tu masuk pula sekata. Bukan kata masuk separuh, tak masuk separuh deh. Kalau tak ada kita buat kecil-kecil cepat masuk. Ni kita buat besar-besar pun. Tengok besar gini pun cepat masuk. Cepat masuk dan masak sepenuhnya. Untuk hok berminat dengan ceper EcoWing ni, boleh tengok di page kuning bawah deh. Okay, bye.